Setelah kita melihat pertarungan Yuta yang cukup luar biasa dalam episod 12 Jujutsu Kaisen season yang ketiga, dan ya, pertarungan itu memang sangat epik, tapi apa yang lebih epik di pertarungan akan datang nanti, iaitu Gojo vs Sukuna. Jadi dalam video ni, jom kita bahas full fight Gojo vs Sukuna, dan ini video part yang pertama. Jadi jom kita mula. Dan jangan lupa untuk korang yang masih belum follow channel ini, boleh follow kerana akan ada lagi beberapa part untuk fight ini sehingga part yang terakhir. Pertarungan epik antara Satoru Gojo dan Ryomen Sukuna yang dikenali sebagai Battle of Strongest merupakan detik paling dinantikan dalam dunia Jujutsu Kaisen. Ia bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi pertemuan dua entiti paling hebat, paling kuat. Gojo sebagai ahli sihir terkuat, The Strongest Sorcerer era moden, dan Sukuna sebagai makhluk terkuat dalam sejarah. Pertarungan ini berlangsung pada 24 Disember 2018 di kawasan terbiar Maikyo Shinjuku, dengan nasib dunia Jujutsu yang masih menjadi taruhan utama. Segalanya bermula apabila Gojo akhirnya dibebaskan daripada prison realm oleh sekutunya menggunakan teknik Jacob's Ladder milik Hana Kurusu. Tanpa membuang masa, Gojo dengan niat untuk menamatkan segalanya dan mengembalikan jasad sahabatnya Suguru Geto ke tempat yang sepatutnya, Kenjaku yang masih tenang mendedahkan bahawa prison realm telah disembunyikan jauh di dalam Japan Trench sebagai langkah keselamatan sekiranya Gojo berjaya melarikan diri. Namun sesuatu yang mengejutkan ialah Gojo langsung tidak menunjukkan sebarang kesan selepas dikurung sekian lama. Perbualan antara mereka tidak bertahan lama. Dengan wajah serius dan aura yang menekan, Gojo memberi amaran kepada Kenjaku supaya memilih kata-kata terakhirnya dengan berhati-hati. Tanpa ragu, Gojo mengaktifkan tekniknya, Curse Teknik Lapse Blue, menghasilkan satu spera tarikan yang begitu kuat sehingga segala yang berada di sekelilingnya ditarik masuk, termasuk Kenjaku sendiri. Namun sebelum serangan itu sempat mencapai kemuncaknya, Sukuna muncul dan menghalang tindakan Gojo. Kedua-dua kuasa terbesar ini bertembung di udara, mencetuskan gelombang tenaga yang menggetarkan kawasan sekeliling. Dalam pertemuan itu, Gojo segera menyedari sesuatu yang mengejutkan. Sukuna kini menggunakan tubuh Megumi Fushiguro. Dengan nada sinis, Sukuna mengingatkan Gojo tentang ancaman lamanya untuk membunuhnya, dan kali ini dia benar-benar berniat untuk menunaikannya. Gojo pula tidak ketinggalan membalas dengan ejekan, memperlekehkan tindakan Sukuna yang pernah melarikan diri daripada Yuji Itadori. Kata-kata itu membakar kemarahan Uraume. Tetapi sebelum mereka sempat bertindak, Gojo terlebih dahulu menyerang dengan satu tumbukan padu yang menghantar Uraume terpelanting jauh. Namun pertarungan itu tidak diteruskan serta-merta. Kenjaku mencadangkan agar Sukuna menunggu, dan secara mengejutkan, Gojo bersetuju. Kedua-dua pihak memerlukan masa untuk bersedia. Gojo mencadangkan tarikh 24 Disember sebagai hari penentuan, seolah-olah ingin memastikan sahabatnya Geto tidak mempunyai dua tarikh kematian. Walaupun Kenjaku cuba mempersoalkan keyakinannya, Gojo tetap dengan sikap yakin yang tidak pernah luntur, menyatakan bahawa dia pasti akan menang. Sebulan berlalu dan hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Sukuna sudah bersedia di Shinjuku bersama Uraume, menunggu dengan penuh tenang. Sementara itu, Gojo berada di Shibuya bersama sekutunya seperti Ichiji, Utahime dan Gakukanji. Walaupun berada jauh, Sukuna masih dapat merasakan tenaga sumpahan Gojo yang luar biasa. Namun, Ichiji segera mencipta penghalang untuk menyembunyikan pergerakan awal mereka. Utahime pula memulakan ritual khas menggunakan teknik solo Forbidden Area lengkap dengan muzik, mantra, gerakan tangan dan tarian yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kuasa Gojo ke tahap yang maksimum. Dengan tenaga yang telah dipertingkatkan secara luar biasa, Gojo melancarkan serangan pertama. Tanpa amaran, dia melepaskan Hollow Purple dengan output 200%. Satu serangan dahsyat yang mencipta jisim imajinasi yang meluncur laju, menghancurkan segala yang dilaluinya dari Shibuya hingga ke Shinjuku. Sukuna hanya menyedari serangan itu pada saat akhir akibat penghalang Ichiji, menyebabkan dia terlewat untuk bertahan sepenuhnya. Bangunan tempatnya berdiri musnah sekelip mata
dan Oraume sekali lagi terhumban jauh akibat impak serangan tersebut. Akibat serangan itu, kedua-dua tangan Sukuna yang diperkukuh dengan tenaga sumpahan hancur serta merta. Namun sebagai King of Curse, dia dengan cepat mula memulihkan dirinya. Dalam sekelip mata, Gojo muncul di hadapannya melalui teleportasi, bersedia untuk pertempuran sebenar. Inilah detik yang ditunggu-tunggu, pertemuan antara dua kuasa terkuat yang menentukan masa depan dunia Jujutsu. Sebelum pertarungan sebenar bermula, Gojo sempat melemparkan kata-kata provokasi terakhir, menyatakan bahawa dalam pertempuran ini, Sukuna sebenarnya hanyalah pencabar. Dengan senyuman yakin dan aura yang menggetarkan, Gojo berdiri teguh, bersedia untuk membuktikan siapa sebenarnya yang layak digelar The Strongest. Dan nantikan part yang kedua di next video.